Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak ajar macam mana cara kita nak buat OLL ataupun Orientation Last Layer. OLL ni adalah teknik ketiga dalam CFOP selepas cross dan juga F2L. Selepas daripada video ini, saya akan ajar PLL pula. Dalam video tutorial OLL ni ada banyak penggunaan formula. Jadi siapa yang belum tahu cara untuk baca formula, anda boleh tengok video cara baca formula dekat atas ni. Kalau anda dah tahu cara baca formula, mari kita mulakan. Ada beberapa langkah untuk buat OLL ni. Orientation Last Layer ni bermaksud kita nak orient ataupun pusing ke semua edges dan corner warna kuning ke permukaan atas macam ni. Kesemua situasi yang saya letak dekat atas meja sekarang ni adalah antara situasi yang anda mungkin dapat sebelum anda dapat warna kuning penuh dekat atas macam ni. Saya bahagikan OLL ni kepada dua langkah. Langkah yang pertama, daripada tak ada bentuk tambah macam yang belah kiri ni kepada ada bentuk tambah, kemudian kita akan siapkan sepenuhnya. Daripada tak ada bentuk tambah nak ke bentuk tambah, ada satu formula perlu ingat, dan daripada bentuk tambah nak ke siap semua, ada satu juga formula perlu ingat. Secara keseluruhan hanya ada dua formula yang anda perlu hafal. Jadi mari kita tengok macam mana nak buat bentuk tambah dahulu. Sebelum anda dapat bentuk tambah ni, anda berkemungkinan untuk dapat bentuk-bentuk seperti berikut. Kes yang pertama di mana tiada langsung edges warna kuning yang menghadap ke atas. Yang kedua pula, dua edges menghadap ke atas secara bersebelahan. Dan yang terakhir, dua edges menghadap ke atas tapi secara berlawanan. Macam mana pula kalau situasi macam ni? Kalau yang ni anda boleh nampak tiada edges kuning menghadap ke atas, yang ada hanya corner. Buat masa sekarang yang corner ni kita tak perlu hiraukan. Kita hanya fokus kepada edges sahaja. Jadi kalau dapat bentuk macam ni ataupun macam ni, bermaksud ini sama sahaja dengan situasi yang ini, di mana hanya center dan edges yang diambil kira. Jadi kalau tiada edges warna kuning yang menghadap ke atas, ini adalah formula yang anda boleh buat. Anda boleh menghadap di mana-mana permukaan sisi sahaja, dan formulanya adalah seperti ini. F R U R prime U prime F prime. Pendek sahaja formulanya. Dan formula ni kalau anda dah hafal, kita akan gunakan formula yang sama untuk kes ini dan juga kes ini. Jadi sekarang anda nampak formula tadi dia dah bagi kita dua edges warna kuning menghadap ke atas. Kalau anda perasan, dua edges warna kuning dekat bahagian kiri dan juga belakang bermaksud sama sahaja dengan kes ini. Sebab yang corner ni kita tak kisah. Yang penting dua edges ni. Jadi sekarang bila dah dapat dua edges secara bersebelahan macam ni, kita akan buat formula yang sama lagi sekali. Tapi daripada arah mana? Kalau dapat dua edges secara bersebelahan macam ni, kita akan buat formula yang sama daripada arah macam ni, di mana edges warna kuning yang menghadap ke atas berada di bahagian kiri dan juga belakang. Formula yang sama kita akan buat F R U R prime U prime F prime. Anda nampak tak sekarang kita dah dapat kes yang ketiga. Bila kita dapat kes ketiga di mana dua edges warna kuning menghadap ke atas secara bertentangan macam ni, apa yang kita perlu buat adalah formula yang sama dan pastikan edges dua-dua ni melintang. Kita tak nak dia menegak macam ni, nak dia melintang. Mari buat sama-sama. Formula dia bermula dengan F R U R prime U prime F prime. Sekarang kita dah dapat kesemua edges warna kuning menghadap ke atas. Sekarang ni saya tunjuk ini adalah kesemua kemungkinan yang kita boleh dapat selepas kita dah orient semua edges. Kita boleh dapat bentuk kereta kebal macam ni, tapi dua warna kuning berada di bahagian sini dan juga sini. Kita boleh juga dapat bentuk kereta kebal macam ni, tapi dua-dua warna kuning dia berada di permukaan yang sama. Boleh dapat bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni dan juga bentuk ikan macam ni. Tapi jangan risau, kesemua situasi yang anda nampak ni kita boleh guna formula yang sama saja, iaitu formula kita yang kedua. Formula ni formula yang sama yang anda guna dalam beginner method. Jadi mungkin tak susah pun nak ingat. Formulanya adalah formula yang kita panggil sebagai formula ikan. Formula ni kalau anda ingat, cara nak buat dia sangat mudah. Anda nampak ni bentuk ikan, pastikan mulut ikan ni berada di bahagian kiri hadapan anda. Formula ikan atau formula yang kedua bermula macam ni. R U R prime
U, R, U2, R prime. Sekarang semua warna kuning dah menghadap ke atas. Kalau anda dapat bentuk ikan macam ni dan anda buat formula R, U, R prime, U, R, U2, R prime dan anda masih dapat bentuk ikan ni, jangan risau, anda hanya perlu buat lagi sekali. Pastikan dia punya mulut ikan ni berada di bahagian hadapan dan kiri, ulang sahaja lagi sekali dan anda akan dapat warna kuning semua menghadap ke atas. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Kalau dapat bentuk kereta kebal ni pula, kalau saya akan pegang macam ni, di mana kereta kebal ni dia menghadap belah kiri. Kita akan buat formula yang sama. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Anda nampak tak? Sekarang dah dapat bentuk ikan. Bentuk ikan ni anda dah tahu kan macam mana nak buat, di mana mulut ikan berada di bahagian bawah kiri. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dapat bentuk ikan lagi, sama juga bahagian belah kiri. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dah siap warna kuning. Kalau dapat bentuk kereta kebal tapi dua-dua warna kuning ni berada di permukaan yang sama, saya suka buat daripada permukaan hadapan macam ni. Formula yang sama juga. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dapat bentuk ikan? Buat lagi sekali. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dapat bentuk ikan lagi? R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Kalau dapat bentuk tambah macam ni, kita akan buat daripada permukaan macam ni. Formula yang sama juga. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dan dapat bentuk ikan. Dapat bentuk ikan macam biasa. Mulut ikan dekat depan kiri. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Kalau dapat bentuk tambah macam ni pula, di mana kedua-duanya adalah berlawanan, kita akan pegang macam ni dan R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Dapat bentuk ikan, buat lagi sekali. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Kalau dapat bentuk nombor 8 macam ni, lebih kurang lah ya. Kita akan pegang dari angle macam ni. Kemudian buat formula yang sama. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Bentuk ikan R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Bentuk ikan lagi sekali. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Kalau anda terlupa kita perlu menghadap di permukaan mana, anda boleh je try and error. Cuba je buat permukaan daripada mana-mana sekalipun sampai anda dapat bentuk ikan. Contoh macam ni, katakanlah saya lupa. Saya buat je dekat permukaan mana-mana. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Saya tengok sekarang tak dapat lagi kan? Saya cuba je lagi sekali. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Tak dapat juga. Saya cuba pusing lagi. R, U, R prime, U, R, U2, R prime. Sekarang dah dapat dah. Kalau anda dapat faham, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.